Anugerah Guru 2025 SK Alopongsu. Anugerah Guru Suka Marah. Calon-calonnya ialah Cikgu Ahmad, Cikgu Badrul, Teacher Elia, Cikgu Azmi, Cikgu Salawati dan Cikgu Noraniza. Pemenangnya ialah Cikgu Noraniza. Anugerah Guru Bergaya. Calon-calonnya ialah Ustaz Faizil, Teacher Elia, Cikgu Badrul, Cikgu Siti Aisyah, Teacher Norazah dan Cikgu Syahril. Dan pemenangnya ialah Ustaz Faizil. Anugerah seterusnya, Anugerah Guru Penyayang. Calon-calonnya ialah Cikgu Wahab, Cikgu Anis, Cikgu Jo, Cikgu Zainal dan Cikgu Nasahah. Anugerah Cikgu Penyayang jatuh kepada Cikgu Wahab. Suasana makin hangat dengan semangat yang membara. Jadi jom kita sejukkan sedikit debaran ini dengan menyaksikan anugerah yang seterusnya. Anugerah Guru Tak Jadi. Calon-calonnya ialah baru je nak tepuk kuat-kuat, rupanya itu cuma selingan. Anugerah sebenar masih lagi menanti. Sabar ya semua. Anugerah Guru Cantik. Siapakah guru paling cantik? Mari kita lihat calon-calonnya. Calon-calonnya ialah Teacher Elia, Teacher Norazah, Cikgu Aisyah, Ustazah Najwa dan Cikgu Anis. Anugerah Guru Cantik dinobatkan kepada Teacher Elia. Untuk anugerah terakhir iaitu Anugerah Guru Ceria. Mari kita saksikan calon-calonnya. Calon-calonnya ialah Teacher Norazah, Ustazah Muzalifah, Cikgu Wahab, Cikgu Syahril dan Ustazah Syamsiah. Anugerah ini tidak lain tidak bukan jatuh kepada Teacher Norazah.